Hai Mamis, hari ni kita nak tunjukkan macam mana cara nak pakai bengkung senang daripada Tung Bayi. Untuk bengkung Sri Kandi pun boleh refer dekat tutorial yang sama ni, okey? Okay, pesanan penaja ya, disclaimer. Make sure bila kita nak pakai bengkung sendiri, make sure badan kita dah kuat. Badan kita dah pulih sikit mungkin dalam minggu kedua atau seterusnya. So, saya akan tunjukkan cara pakai bengkung sendiri. Okay, step yang pertama, bahagian bertali tu dekat bawah dan bahagian pelekat tu dekat atas. Kita pusingkan ke belakang. Yang bahagian zip ni di bahagian kiri kita. Lepas tu bahagian kain yang lebih panjang kita akan masukkan ke dalam dan bahagian yang pendek kita masukkan di atas. Kemudian kita lekapkan pelekat ni di bahagian bawah dada. Macam tu. So tangan kita dah free untuk kita ikat bengkung ni. Okay, kita boleh mulakan dari bawah. Masukkan satu persatu telinga. Kita dah sampai bahagian ari-ari. Dekat sini kita boleh tegakkan badan sikit. Okey, sebab kat sini dekat bahagian ari-ari ni kita akan angkat sikit. Okey, kat situ kita akan angkat sikit bahagian ari-ari supaya kita dapat support rahim. Rahim yang kembang tu. So walaupun kita nak support ari-ari, okay, kita letak kat bawah ari-ari macam ni kan, tapi tak bermaksud you kena tarik sampai macam tu. Tak perlu. Okey, untuk kita pakai sendiri, especially awal-awal, tak perlu kita pakai ketat-ketat sampai kita rasa tak boleh menyaur. Okay, cukup kita pakai untuk support. Okay. Saya tak perlu tengok, kita just rasa-rasakan je, make sure tak tertinggal telinga. Jangan lupa yang kat dalam ni pun ada satu. Okay. Alright. So, kalau ada lebihan macam ni, kita boleh ikatkan lilit macam tu. Tak adalah macam panjang dia terlalu melirik. Dah siap. Okay. So macam mana kita nak pastikan ketat dia tu memang ngam dengan badan kita. So kita test dengan, boleh tak kita nak duduk. Yes, kalau kita boleh duduk dan kita boleh bangun, okay, senang untuk kita duduk dan bangun, maksudnya okay. Tapi kalau kita duduk, kita nak bangun pun tak boleh, susah, then itu maksudnya terlalu ketat untuk kita. Alright. So macam mana kita nak keluar daripada bengkung ni dengan senang kalau kita nak pergi ke toilet. Okay. You guys boleh buka saja. Boleh saya buka saja zip ni, dan bila kita dah selesai, kita boleh tutup balik. Macam tu sahaja. Zip yang ada dekat sini takkan mengacau. Korang takkan rasa kalau kita nak nap sekejap, nak tidur, nak duduk, dia takkan rasa tak sedap sebab zip ni zip lembut. So zip yang kita guna adalah zip lembut, bukan zip keras, so dia tak rasa sangat. Siapa yang nak dapatkan bengkung senang daripada Tung Bayi ataupun bengkung Sri Kandi, boleh tekan dekat description link dekat bawah.